Jangan cakap dengan Allah kita ada masalah besar, tapi cakap pada masalah kita ada Allah yang maha besar. Biarpun hidup penuh sengketa, tapi ingat dia tak pernah lena. Kerdil dan hina sifatnya kita, tetaplah juga dia yang maha berkuasa. Dunia ini pentas, ujian semata, tempat hamba diuji, tempat kita ditempah. Namun ujiannya bukan untuk menyeksa, kerana dia tidak menguji di luar batas upaya. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, "Kami beriman," sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Bagaimana kamu mengaku beriman, sedangkan kamu masih belum lagi diuji? Kenapa aku? Kenapa bukan dia? Sedangkan aku dah solat taat setiap masa. Apakah aku tak layak untuk merasa bahagia? Diuji sengsara dengan sebegini rupa. Dalam kesibukan hidup hari-hari, kita tak terlepas dengan dugaan dan diuji. Tapi jujur hati aku dah mula rasa benci bila beban yang datang ni tak pernah nak berhenti. Aku angkat tangan tapi kenapa langit seakan membisu? Tengok orang lain hidup dia, orang tak pun teruji begitu. Aku tertanya-tanya, tanya-tanya dalam diri, apakah semua ini mampu untuk aku lalui? Tapi aku terlupa dalam tangis yang masih berbaki. Allah beri uji bukan sebab dia benci, bukan juga sebab untuk menyakiti. Setiap air mata yang jatuh, setiap hati yang terluka, itulah tanda kasih sayangnya. Nak kita balik padanya. Dia tak pernah kejam, dia cuma nak bersihkan dosa. Dia nak kita sedar, kita ni sekadar hamba yang tak punya apa-apa. Sebab tu bila reba, jangan terus salahkan takdir. Sebab di sebalik setiap kesulitan yang hadir, ada hikmah yang terus mengalir. Kadang apa yang kau benci, hakikatnya itulah yang terbaik. Jalan yang sedang kau lalui, itulah yang mendidik. Kadang apa yang kau suka belum tentu membawa bahagia. Apa yang engkau cuba kejar boleh jadi pengundang duka. Kau sangka kau tahu jalan masa depan, kau rancang, kau kejar penuh harapan. Tapi ingat, Allah jua yang menetapkan, dia yang maha mengetahui kita dalam kegelapan. Ya